Datuk Seri semasa sesi mesyuarat dengan pelancongan, was there any other suggestion, promotion that you boleh consider from people there? Mengikut salah seorang daripada peserta itu mengatakan Malaysia is too shy to promote our hidden product. Artinya kita terlalu malu untuk menggali potensi kepada produk-produk yang selama ini tidak dipromosikan. Dan saya memahami perkara itu kerana pada pandangan mereka terlalu banyak produk pelancongan yang kita tidak promosikan, mungkin kerana kekurangan belanjawan untuk promosi berkenaan. Tetapi saya akan bawa perkara ini pada jawatankuasa Kabinet yang saya pengerusikan, dan insya-Allah beberapa langkah pemasaran akan dilakukan, dan kita masih mempunyai masa kira-kira 7 bulan lagi ya untuk melakukan modifikasi terhadap marketing plan yang telah dikemukakan oleh MOTEC kepada jawatankuasa Kabinet Pelancongan dan juga kepada jemaah puteri.